Ada orang dia sedekah, dia tangkap gambar, video semua orang tengok dia sedekah ratus ribu. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang bersedekah ratus ribu. Orang ni kalau saya beritahu, semua orang Malaysia kenal. Subhanallah. Dan orang ni tuan-tuan, kalau dia mai ceramah, dia tulis letak sekian-sekian ribu. Majoriti orang pandang serong dekat dia. Sampai satu hari saya aksiden 2018, dia mai ziarah. Manusia terkenal ni. Bukan Abid Liu tau. Sebab contoh yang saya nak buat ni ialah orang yang bersedekah ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Pendakwah dan ustaz ni dia ada pondok yang besar. Pondok dia cantik. Mewah pondok dia cantik. Dalam pondok dia ada anak yatim, dalam pondok dia ada orang miskin, dalam pondok dia ada ibu tunggal, dalam pondok dia ada orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Kesemua mereka ini dia bagi duit allowance bulanan. Dan kesemua tanggungan bulanan itu datangnya daripada duit ceramah yang orang bayar kat dia. Yang dia charge, yang semua orang kata dia gila dunia, dia ustaz selebriti masuk TV dan sebagainya. Subhanallah. Satu syarikat, banyak syarikat percetakan datang jumpa saya, suruh saya karang. Sebab ustaz ni bila dia masyhur, dia tulis buku, orang beli, ratus-ratus ribu orang beli. Ada satu syarikat percetakan datang jumpa saya lepas saya aksiden tu, suruh saya karang buku, tulis. Sebab ramai orang akan beli, keuntungan dia sangat banyak, komisen dia sangat banyak. Kemudian saya pun bertanya, saya teringat pendakwah yang saya sebut tadi ni, dia juga ada mengarang beberapa buah buku. Lalu dia pun sebut, ustaz, pengarang tu kalau dia karang, komisen tu tak masuk kepada dia, terus masuk ke sekolah dia. Jutaan telah diinfakkan oleh beliau untuk agama Allah. Tapi berapa banyak yang orang salah sangka dengan dia. Sampai hari ni dia tak pernah sebut apa. Dia tak pernah sebut ke mana duit yang dia duk ambil tu. Untuk sekolah rupanya. Entahlah, subhanallah. Sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri, yang bermaksud sedekah secara rahsia, tidak digembar-gemborkan kepada orang, sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam